Dua pemancing dikhawatiri lemas selepas keluar ke laut di perairan Sungai Dulang di Batu Pahat sejak Jumaat lalu. Kehilangan mereka disedari penduduk selepas hanya bot mereka ditemukan hanyut keesokan harinya. Nelayan Muhammad Fazli Misran, 41 tahun bersama Muhammad Saiful Azli Ahmad, 45 tahun, keluar ke laut kira-kira jam 6 petang Jumaat untuk memeriksa bubur udang dan memancing sekitar 800 meter dari jeti nelayan Sungai Tongkang di Rengit. Bot dinaiki mereka ditemui Sabtu lalu. Namun, kedua-dua mangsa gagal dikesan. Ketika tinjauan, ahli keluarga menanti perkembangan operasi pencarian mangsa di jeti berkenaan. Operasi kini dijalankan pasukan penyelamat dibantu komuniti nelayan setempat. Pulanglah ke kami lah, ke keluarga masing-masing kan. Ya Allah yang tentu. Mohonlah semua doakan, dia dipertemukan. Tak kisah dalam keadaan apa sekalipun kami terima. Kami daripada pihak keluarga dah redha lah bang. Redha dalam apa pun keadaan, kami berharap lah. Kalau betul takdir dia macam ni, kami berharap dapat temui lah. Dalam apa juga keadaan dia, kami redha lah adik-adik. Sehingga petang tadi, belum ada sebarang petunjuk baharu berkaitan kehilangan dua mangsa terbabit.